So nombor 3, aku suka jalan cerita dan karakter dia lah. Aku sebenarnya just macam tak kisah pasal cerita. Aku dah set main aku nak cerita Iko Uwais ni, aku nak tengok action je. Aku tak kisah. Cerita dia biar simple. Tapi rupanya dia masukkan semangat setiakawan. Dia tunjuk sikit background dia. Diorang 3 orang kawan ni pada kecil. Dan kau percaya diorang ni sangat akrab dah, sangat ada chemistry. Daripada pelakon kecil tu, Apollo, Sila dengan Timur lah. Diorang ni rapat gila. So bila dia jumpa balik pun, Iko tu ada chemistry. Dia dengan Sila sama team. Itu memang dah rapat lah. Tapi bila Timur jumpa balik Apollo ni pun, kau nampak yang diorang ni ada chemistry tau. Tak nampak macam janggal. Seolah-olah macam memang diorang pada kecil tu. Diorang punya lakonan 3 orang tu memang sangat power. Dan dalam cerita dia tu yang aku cakap, dia punya heart lah. Setiakawan, walaupun bukan sesedara. Aku tak sangka lah Iko Uwais letakkan benda ni juga. Maknanya dia tak sangat ambil berat pasal filem ni. Bukanlah nak action semata. Bila ada orang tumbang, kau rasa sedih. Itu yang penting. Cerita ni sampai lah. Dia punya heart tu ada. Itu aku suka sangat cerita dia, jalan cerita dan karakter dia lah.